Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan isu kebebasan bersuara dan hadnya melalui satu kajian kes iaitu filem The Post yang keluar pada tahun 2017 yang memberikan gambaran bahawa konflik mengenai kebenaran, kuasa negara dan tanggungjawab media dan moral mereka lah. Itu secara ringkas mengikut ni. Okay, filem The Post ni mengisahkan dilema apabila syarikat akhbar The Washington Post ni mereka memperolehi Pentagon Papers iaitu dokumen sulit Amerika Syarikat yang berkenaan pembohongan tentang perang Vietnam. Okay. Kerajaan cuba untuk menghalang penerbitan dokumen ini disebabkan atas alasan sekiranya terdedah ia boleh mengancam rakyat juga mengancam keselamatan negara dan menyebabkan pekerja di akhbar Washington Post tu mempersoalkan adakah kebebasan bersuara ni perlu dikorbankan demi kestabilan dan kuasa sesebuah negara tu. Okay, dari sudut falsafah yang kita boleh dapati, ini selari dengan pemikiran John Stuart Mill di mana dalam karya On Liberty, Mill menegaskan bahawa pendapat yang disekat tu tak bermaksud salah dan pada masa yang sama kebebasan bersuara tu adalah asas untuk mencari sesuatu kebenaran. Dalam konteks filem The Post, kerajaan bertindak untuk melindungi rakyat daripada mengetahui isi kandungan dokumen sulit tu dengan alasan melindungi rakyat daripada maklumat yang berbahaya. Tapi Mill juga berhujah dengan berpendapat bahawa walaupun suatu pandangan itu salah tapi masih berguna untuk memaksa kebenaran. Jadi tanpa perdebatan terbuka, kebenaran hanya akan berubah menjadi dogma. Dalam filem The Post ni, pendedahan Pentagon Papers tu sendiri dia telah mencetuskan kontroversi, tapi pada masa yang sama dia membuatkan rakyat berfikir adakah tindakan kerajaan Amerika Syarikat itu sendiri betul atau salah. Dia selarilah dengan prinsip Mill bahawa kebenaran hanya boleh berkembang dalam ruang kebebasan. Selain itu, Mill menggunakan HAM principle, iaitu kebebasan hanya boleh disekat jika ucapan itu menyebabkan kemudaratan sebenar pada orang lain. Baik, dalam The Post, ancaman utama bukan keselamatan rakyat Amerika itu sendiri, tapi mengancam kepada imej, reputasi dan juga kuasa politik kerajaan Amerika Syarikat. Jadi dari sudut pandang penapisan yang dilakukan oleh kerajaan itu tak bermoral kerana ia melindungi diri mereka sendiri dan juga kepentingan kuasa, bukannya rakyat Amerika. Itu dari sudut falsafah Mill. Dari sudut Immanuel Kant, kebebasan bersuara berkaitan rapat dengan maruah dan juga kuasa bagi manusia lah. Kan percaya bahawa manusia adalah makhluk rasional yang boleh berfikir, yang harus melakukan sesuatu dengan adanya tujuan, bukan hanya dipaksa melakukan sesuatu sebagai alat. Jadi menyekat maklumat ni bermaksud kerajaan Amerika Syarikat tu sendiri dia telah membuatkan rakyat sebagai tidak mampu berfikir dan juga membiarkan rakyat berfikir sendiri. Dalam filem ni juga Amerika Syarikat bertindak dengan tindakan sebegitu seumpama selari dengan sikap paternalistik, iaitu seolah-olah rakyat perlu dilindungi daripada kebenaran yang sepatutnya yang mereka tahu. Kan semestinya akan tolak apa yang cuba dibuat oleh Amerika Syarikat ini kerana ia telah merosakkan kuasa moral individu. Tapi disebabkan keputusan untuk menerbitkan dokumen tersebut dilihat sebagai tindakan yang bermoral kerana bukan sebab akibat tapi sebab ia perlu didedahkan atas prinsip untuk rakyat kena tahu apa yang kerajaan mereka buat. Okay, filem ni dia juga menunjukkan bahawa kebebasan bersuara tak bermaksud kebebasan tanpa tanggungjawab sendiri. Media
terutamanya syarikat akhbar dan juga syarikat media perlu membuatkan pertimbangan adakah suatu perkara tu mereka melakukannya adalah betul ataupun salah. Itu untuk bagi konteks filem The Post. Tapi apabila penulisan digunakan untuk menutup salah laku, ia akan menjadi ketidakadilan bagi rakyat. Dalam konteks The Post ni, bahawa kebebasan bersuara adalah satu amanah, bukan sekadar hak individu yang boleh didapati, dan mereka syarikat yang selalu diperjuangkan ataupun selalu dilaungkan freedom of speech, negara yang mempunyai kebebasan bersuara. Jadi ia adalah satu amanah, bukan hanya sebagai hak saja. Walaupun berlatar belakangkan mereka syarikat, mesej filem ni sangat relevan untuk satu dunia, termasuklah juga Malaysia, di mana isu kawalan media serta ucapan politik dan juga penggunaan undang-undang atas nama keharmonian akan sering menimbulkan persoalan samalah, tak kisah di mana-mana negara akan mewujudkan satu persoalan yang sama. Siapakah yang berhak sebenarnya yang menentukan hak kebebasan bersuara ni? Jadi sebagai kesimpulannya, The Post mengajar kita bahawa kebebasan bersuara tidak diuji ketika ucapan itu selamat ataupun dihargai, tapi ia akan diuji apabila ia mencabar kuasa ataupun mendedahkan kebenaran yang mungkin bagi setengah pihak tidak sepatutnya orang lain tahu, ataupun kebenaran yang mungkin tidak selesa bagi sebelah pihak. Melalui falsafah Milton yang kita boleh dapati, filem ni juga menegaskan bahawa menutup kebenaran atas nama ketenteraman tu bukan saja melemahkan demokrasi, tapi juga ia merendahkan manusia kepada titik yang paling bawah sebagai makhluk yang rasional, makhluk yang boleh berfikir dengan waras. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.